Siapa cakap kalau asid urik tinggi tak boleh nak makan seafood? Sampai tahap semua makanan laut tu dia nak pantang. Rugi hidup macam tu, tahu tak? Setiap kali sakit sikit terus semua benda nak salahkan. Udang, ketam, sotong. Padahal masalah sebenar dia bukan sebab makan, tapi sebab darah tu dah kotor, penuh asid urik. Kalau darah tu masih berasid, pantanglah 10 tahun sekalipun tetap akan sakit balik. Sebab punca dia bukan makanan laut, punca dia buah pinggang tak sempat tapis racun daripada dalam darah. Ubat tahan sakit ni dia cuma buat anda rasa okey sahaja, tapi asid urik tu tetap berkumpul jadi kristal tajam yang cucuk-cucuk sendi daripada dalam. Sebab tu kalau betul nak sembuh, bukan berhenti makan, tapi bersihkan balik darah tu. Sebab tu dalam tapak baru ni ada 4 gabungan bahan herba tropika. Di antaranya bahan yang paling utama iaitu kulit kayu retak yang bantu untuk turunkan semula asid urik, stabilkan semula asid urik, cuci darah dan tenangkan radang sendi. Bila darah dah bersih, anda makanlah udang ke, ketam ke, sotong sekalipun, badan takkan melawan macam dulu. Kadang bukan pantang yang sembuhkan, tapi cara anda rawat punca tu sendiri. Tekan link dekat bawah sekarang dan dapatkan info yang lebih lanjut mengenai tapak baru.